Cadangan untuk simpanan yang berumur 40 tahun. Umur sudah lebih 40 tahun tetapi simpanan yang ada hanyalah ala kadar sahaja. Berapa sahaja yang ada. Jika anda tergolong dalam kumpulan ini, boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan sedikit teknik terbaik untuk anda ada tabungan yang kukuh sebelum anda bersara nanti. Kebiasaannya orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tetapi masalahnya adalah mereka mempunyai komitmen bulanan yang tinggi dan tidak mampu untuk menyimpan. Jadi, perkara pertama untuk anda buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan anda. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri ataupun suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan untuk bersara nanti. Untuk mulakan simpanan, anda boleh fokus untuk menyimpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram yang pertama menggunakan akaun emas Gap Public Gold. Anda boleh menyimpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Anda boleh bahagi simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila sudah capai target 100 gram, anda boleh ulang sehingga anda berjaya capai target sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, klik link saya di bio atau isi form sign up di atas untuk saya bantu anda sekarang juga.